Korang yang ada kencing manis ni tak boleh minum air kelapa. Betul ke tu? Rasa macam hilang nikmat sebab takut gula naik mendadak. Air kelapa ni secara naturalnya memang ada gula dalam 6 hingga 7 gram macam tu. Tapi dia ada juga nutrisen lain. Contohnya serat larut, antioksidan, potasium, magnesium dan juga elektrolit. Maksudnya air kelapa tu minuman yang rendah glycemic index. Maksudnya lepas korang minum air kelapa tu tak adalah gula macam nak naik. Tapi korang still kena minum secara bersederhana lah. Lagi-lagi yang ada masalah kencing manis tu 1 gelas sehari dah cukup. Sebaik-baiknya korang minum lepas dah makan sayur, lepas dah makan protein. Tahu? Tapi kalau korang nak tambah lagi perasa manis dia tu, korang boleh cuba kita punya stevia scalavia yang tak ada gula, tak ada kalori, tak ada karbohidrat. Dan juga dia membantu kesihatan korang sebab dia ada growth factor concentrate. So ada lagi tak manfaat air kelapa yang korang tahu? Cuba share sikit.